Ramai nampak macam dia kawal hidup, tapi sebenarnya hidup dia tengah dikawal oleh emosi sendiri. Fikirkan sejenak. Dalam buku Master Your Emotions, Thibaut Maurice ada tulis satu benda yang menusuk kalbu. Dia cakap, bila kau biar emosi tentukan setiap keputusan, kau sebenarnya bukan buat pilihan, kau cuma bertindak balas. Rasa marah buat kau terlepas cakap benda yang kau tak maksudkan. Rasa takut pula buat kau tolak peluang keemasan yang patut kau ambil. Dan ego buat kau rasa kau sentiasa betul, padahal kau cuma sedang mempertahankan diri. Sebenarnya orang yang betul-betul kuat bukan tak ada emosi, tapi dia tahu bila masa nak suruh emosi itu duduk diam sekejap. Sebabnya mudah. Bila emosi mula mengawal hidup kau, kau akan hilang arah, dan akhirnya orang lain yang akan mula mengawal hidup kau. Kawal emosi kau dulu, baru kau boleh kawal dunia kau. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe.